pagi mulia, saya menyiap. Industri daripada Gading Gajah, Timah, Perak, Permata, Gaharu dihantar dan ditransaksikan di Pasir Salah. So dia antara satu pusat perdagangan yang amat pesat satu masa dulu. Mengikut kajian dan arkib Inggeris, pernah satu ketika 10,000 tan berbagai komoditi melalui perairan dan akhirnya berhenti di Pasir Salah, dipanggil kota Pasir Salah. Yang sejarah Inggeris tidak menceritakan ekonomi apa dia. Dia cerita Pasir Salah ke metode, naval Inggeris hantar, tembak peluru pandu dan sebagainya. Kita punya pertahanan buluh runcing tanah liat tidak. Kenapa memerlukan howizer dan bedik selama 27 hari untuk menghancurkan Pasir Salah sekarang? Sepatutnya howizer meriam balistik bisa campur dengan yang dikatakan kajian saya yang akan disahkan oleh militeri. 5,000 tentera Inggeris. Tok Mahajalila ada armada laut. Minta maaf. Itu mungkin kita akan perdebatkan. Laksamana Cheng Ho pernah datang di Pasir Salah dan negeri Perak ini pada 1420. Kesinambungan perdagangan dunia maritime, River Hub dan Lenggong Tin Mine ini ada secara kongsi dan gajah, termasuk perdagangan gajah, mengangkat dan juga transport dan balap dan timber dan sebagainya. Kita telah tertipu selama berapa ratus tahun. Kalau kita cerita 1420 sampai sekarang, dan daripada sekarang kita hanya buka sejarah 151 tahun. Dan hari ini kehadirannya wakil sahabat saya, Lieutenant Colonel Sulaiman, saya merasakan kita mampu membuka sejarah ini lebih jauh ke belakang, daripada Perak Tua dan Lenggong, termasuk Perak ni. Jadi wahai anak-anak bangsa Melayu, hari ini kita bersyukur Tok Lee hadir bersama. Nanti sepatah dua kata Tok Lee akan menceritakan secara lisan sejarah Pasir Salah yang sebenarnya mengikut kenangan beliau. Jadi sekali lagi saya mohon majlis tolong dengar. Mungkin hari ini hari terakhir Tok Lee ayahanda saya dengan kita. Tak maaf tak. Yang tua-tua semua dah balik. Kalian jadikanlah pagi ni kenangan sampai mati. Kalau tahun depan Tok Lee dah tak ada, siapa orang tua nak ceritakan? Minta maaf Tok Lee. Ni ada datang daripada Terengganu, datang daripada Kelantan yang tetapi Tok Lee nak mendengar daripada orang besar. Sebenarnya pakai datuk kita. Gelaran istana minta maaf, memang kita hormati itu. Tapi hari ni tolong pandang orang istana ni sebagai datuk kita. Kerana kita orang Melayu. Datuk Majalila 5 orang, Tok Lee akan cerita 5 panglima gegar seluruh dunia Inggeris. Hari ini kita seorang pun tak ada orang takut. Minta maaf Tok Lee, boleh Tok Lee? Dalam pelika boleh. Sementara main ada masalah. Jadi adik-adik dah apa-apa, bunda-bunda, hari ini simpan wajah Tok Lee. Di wajah ini waris Tok Sago. Nak kenal Tok Sago ni keturunan dia. Ada muka kanan? Tak ada. Dia bangkit atas cinta sayang sampai mati untuk tanah kita. Hari ini kita berapa ramai yang datang? Pengikut saya ada 32,000 tiket. Nadia ada? Ada juga usaha lain datang. 32,000 campur yang kita panggil NGO. Ini saja dia. Adakah itu adil? Pegang ni melibatkan sampai 10,000 tentera. 10,000 punya waris. Ini waris yang ada semangat. Okay. Alhamdulillah akhirnya. Jadi sahabat, sementara kita akan serahkan kepada Lieutenant Colonel, tapi saya rasa kita akan mulakan dengan Tok Lee dulu lepas tu kena kesempatan dua kata. Nanti lepas Tok Lee bagi kata-kata semangat, saya ulangi lepas ni saya akan minta izin dengan Tok Lee. Kalau nak bergambar, balik rumah frame tampalkan rumah. Pejuang yang telah hilang 151 tahun.